Apa hukum isteri minta cerai? Suami tak mau cerai. Isteri yang minta cerai ini haram bau syurga. Tak masuk syurga. Yang boleh sebab ada uzur syar'i. Contoh, suami kaki arak, kaki judi, suami dera isteri katok, cocoh besi panah dan sebagainya. Suami ada penyakit bahaya, contohnya AIDS dan sebagainya. Atau suami tu gila, nak bunuh semua bini ni, boleh minta cerai. Atau suami itu beri makan yang haram, boleh minta cerai. Kalau kerana maknanya emosi dan sebagainya, minta cerai. Hak banyak ke hak ni jarang hak minta cerai tu kerana laki dia hak pisah-pisah tu. Jarang kita dengar kerana laki dia nyakit kusta atau dengan sebab dera ada juga, tapi banyaknya emosi. Balah minta cerai. Jadi perempuan jahat dipanggil lagu ni. Faham? Balah minta cerai. Minta piti kita dakwi, dia kata kita zalim ke dia. Kalau zalim baik awak cerai saya. Kita tak boleh kata cerai-cerai kita dah apa? Tak boleh. Salah. Sedap jeng kita. Apa jadi gini? Salah belaka. Kita pun salah kerana tidak pandai mendidik. Cuma kalau Nabi-Nabi berlaku, kita tidak boleh salah pada suami. Kalau isteri Nabi tidak dengar tarbiyah Nabi. Faham? Sebab ada kalanya suami itu sudah tarbiyah, tapi isterinya tetap degil jenis hati gelap. Ada tak? Faham? Ada yang tak